timbang-timbang amalan dia, dosa dia banyak, masuk neraka. Duk kena azab tuan-tuan, duk kena azab ni, tiba-tiba malaikat pun keluar. Dia pun heran, ahli neraka lain pun heran. Tuan-tuan tahu siapa dia? Mereka ni dikeluarkan oleh orang-orang soleh, ahli-ahli syurga yang dulu di dunia kawan-kawan dia. Tu dia ustaz. Kawan kita, kalau maksudnya kalau kita banyak kawan-kawan yang soleh, kalau kita ni banyak berkawan dengan bakal-bakal ahli syurga, kalau kita masuk neraka, ahli-ahli syurga di kalangan kawan-kawan dunia dulu, dia boleh bagi syafaat? Ya. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Ini kawan-kawan, syafaat dari kawan. Kawan-kawan dulu duduk masjid, duduk atok kuliah sekali, mai semayang jemaah sekali, dengar ceramah agama sekali, betul baca Quran sekali, tiba-tiba masuk syurga. Mereka cari, seorang tak ada. Hak 6 orang tu, seorang tak ada. Satu syurga, mereka ronda. Mereka kata, mana pi kawan kita ni? Allah Ta'ala beritahu, ada di dalam neraka, pi ambil berkeluar dia. Subhanallah. Dengan syafaat siapa? Kawan soleh.